Cikgu akan beri kamu tugasan. Kamu semua dikehendaki untuk mencari akar serabut. Balik sekolah ni kita pergi hutan nak tak? Boleh juga. Cikgu pun bagi tugasan tentang akar. Kau okey tak? Dari kat kelas tadi kau diam je. Tak tahulah, rasa macam takut nak masuk hutan. Kau nak takut apa? Tak ada hantu pula kat hutan tu. Dah, jomlah gerak sekarang. Tu ada akar serabut. Aku pergi ambil jap. Weh, cahaya apa tu? Jomlah, kita masuk. Aku takut lah. Tak apa, kita orang ada. Puyo, canggihnya. Aku pun nak jadi superhero kalau macam ni. Tapi macam mana kita nak balik? Haa lah. Awak semua tersesat ya? Ya, awak boleh bantu kami? Boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Awak semua perlu jawab 2 soalan daripada saya. Soalan pertama, berapakah bilangan planet dalam sistem Suria? 8. Soalan kedua, sebutkan 2 jenis akar. Akar serabut dan akar tunjang. Tutup mata. Dah sampai. Nasib baik boleh jawab. Dah lah, jom kita balik.